ikan dia ni besar gila. So kalau kau makan seorang atau dua orang ataupun bawa family, memang kena apa. Hari ni kita nak makan ikan tilapia sisik. Tengok ni dia punya ni lemak. So ikan ni dia memang goreng memang kau-kau. Tak, ni tak buang sisik, memang goreng terus. So hari ni kita nak makan ikan ni, kita buat unboxing dia. So ni dia punya ikan kan. Kulit ni memang gol-gol nampak tu. Sedap weh. Tak manis ni. So makan seorang atau dua orang ataupun bawa family, memang kena dengan portion sebab dia besar. Okay, so untuk sambal gesek ni, dia memang dah ada settingan untuk tidak pedas. Macam aku lah, tak pedas. So lepas tu kita ada yang kuah kicap. Apabila kita makan dengan mixkan benda ni, memang sedap. Bismillah. Okay, so ni punya isi ni kan. Dia punya isi ni memang lembut, manis. Dan sambal dia ni memang kena dengan jiwa aku. Banyak ni bismillah. So, tadi kita makan tilapia, yang ni pula kita makan tahu sumbat. So ni tahu sumbat ni side dish main sotong besar. Ni sos colek dia, tengok merah mekat, sedap. Gila. Limpah tu. Bismillah. Sos dia ni memang sedap gila. Kena merah-merah pekat ni kan. Memang sedap. Masa manis yang tu.